Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Kas Motor Vlog. Okey, untuk episod kali ini saya berkesempatan follow event Zone Test 368G Central Region, pergi breakfast di Lemang Toki. So alhamdulillah lebih kurang dalam 100 biji rider-rider ataupun pemilik-pemilik Zone Test 368G yang hadir untuk breakfast santai pagi ni Lemang Toki. Okey, untuk episod kali ni kita nak cover sedikit racun daripada Zone Test 368G Bug Empire, iaitu owner dia Mr. Shah. Okey, jom kita pergi tengok satu persatu apa yang telah diubah ataupun telah dimodifikasi. Okey, untuk bahagian hadapan, windshield standard telah ditukar kepada windshield lebih pendek, berkonsepkan tail look lebih handsome dan kacak. Okey, dia juga dah pasang muncung itik berwarna hitam ni supaya nampak muncung dia lebih mancung dan lebih kacak, handsome. Dan dia dah pasang dia punya protector lampu headlamp, ditambah 2 biji spotlight, dan juga bahagian bawah tu dipasangkan juga protector untuk fog dan juga untuk rim lah. Okey, so kita pergi bahagian kokpit dia. Kita lihat kat sini memang terlalu banyak perubahan. Antaranya dah pasang speaker JBL bunyi dum dum dum. Side mirror capang dah dibuang, dipakai side mirror yang lebih kecil, cantik, dan juga side mirror blind spot untuk lihat bahagian belakang. Bahagian belakang lagi lah gempak geng, tengok dia dah tukar cover CVT, airbrush dan juga kotak angin. Yang ni dia custom pakai kotak angin Yamaha S-Max. Memang mengelik merucik hawa. Okey. Yang paling menganjingnya pakai emblem ADV 160. Okey, signal belakang yang capang pun dah dibuka, ditukar yang lebih kecil, comel supaya tidak mudah patah. Okey, bahagian kanan, bahagian exhaust, yang ni lah bunyi deruman exhaust dia atas highway karak, ambil corner. Yang ni dia pakai exhaust daripada Naughty Boy. Memang garang bunyi dia. Dan juga footpad pun telah ditukar kepada yang aluminium yang bergigi, lebih cengkam dan mengelakkan berlakunya slip ketika pijak. Okey, so nampak emblem dia 160 tu memang buat orang marah. Okey, rupanya memang dah kacak sangat dah. Jadi dia pun dah tukar tayar, pun dah tukar kepada tayar yang Pirelli, bukan lagi pakai tayar Adventure. Dah hilang lah dia punya karakter Adventure, nampak lebih sporty seperti Yamaha S-Max. Ditambahkan lagi bahagian kiri dan kanan, dia tambah lagi pakai dia punya sirip. Ini dah menyebabkan nampak lebih garang, lebih kembang muka dia. Okey, memang cantik. Okay, itu dia punya protector headlamp cover supaya mengelakkan daripada headlamp kita terkena batu lah. Okey, so kepada rakan-rakan Zone Test 368G yang berminat nak pasang aksesori apa-apa motor lah, tak kira apa-apa jenis skuter, boleh kunjungi Bug Empire yang berdekatan lah, sama ada di Gombak ataupun di Petaling Jaya. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang telah menonton. Kita jumpa lagi di next video hanya di channel Kas Motor Vlog. Okey kan, jom support YouTube channel saya dengan klik button like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di next event dalam grup Zone Test 368G Central Region. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.